Kenapa Allah kadang-kala dia susahkan kita, dia sakitkan kita. Sebelum saya pindah kepada hadis yang ke-35 ni, kesimpulan saya nak buat begini pada tuan-tuan dan puan-puan, untuk diri saya, untuk kita, hasil daripada apa yang kita baca hadis junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tanya satu soalan. Kenapa Allah kadang-kala dia susahkan kita, dia sakitkan kita, dia buat sebab-sebab yang mendatangkan kekecewaan kepada kita? Kenapa? Kerana dia nak suruh kita rasa kepahitan dunia untuk dia hadiahkan kita kemanisan akhirat. Boleh faham? Itulah sayangnya Allah pada diri kita. Kalau macam ni, kenapa kita masih lupa dia? Kenapa masih kita pertikai dia? Kenapa masih kita tak redha dengan dia? Kenapa? Apa masalah kita sebenarnya? Kita nak senang ke kita nak susah? Kita nak bahagia ke kita nak derita? Kita nak manis ke kita nak pahit? Maka kalau betul-betul yang kita nak senang, nak gembira, nak manis, ikut aja apa yang dia tentukan dalam hidup kita. Nikmati kepahitan itu. Kerana selepas ini kita akan menikmati kemanisan. Nikmati kesusahan itu. Buat sementara waktu, kerana Allah sedang persiapkan segala kesenangan pada diri kita.